melahirkan. Dia macam-macam mengandung ni. Nak bersalin pun macam-macam. Okay. Awal mengandung dulu okay, normal, heaven je rasa kan. Tapi bila nak dekat bersalin, nak due date tu, memang mengerikan. Kan sangat-sangat korang, trauma aku. Tengok macam ada sakit. Nada rasa sakit perut je masa first time tu. So Nada terus bawa beg semua pergi je hospital. So doktor check baru 1 cm. So doktor terus admit ke ward lah. Lepas tu sebab masa tu pun nak dekat due date juga, check lagi bukaan 2 cm 3 cm macam tu. Dia tak banyak sangat. Lepas tu doktor bagi letak belon. Nak bagi cepat bukaan lah kan. Sebab Nadia selalu mengeras 5 minit sekali perut mengeras. Perut mengeras tu maknanya macam rahim tu dah nak keluarkan baby. Doktor decide untuk letak belon. Oh ya Allah, letak belon seksanya korang. Kena kangkang sop masuk belon. Doktor selok aku rasa sampai sini rasa. Dia punya tangan dia masuk dalam aku punya. Ya Allah, ngilu gila aku tak nak. Cek bukaan tu pun sakit. Cek bukaan dia masuk sop. Cek lah bukaan. Dia nak buka bukaan tu berapa. Bayangkan. Okay, macam ni okay, bayangkan. Okay, ni vagina korang. Vagina. Kau punya rahim kat sini tau. Rahim korang kat sini. Macam mana? Zop. Vagina dengan rahim korang. Doktor nak buka rahim tu kena masuk sop. Ngeri. Ngilu. Tak ada abuse ke apa, masuk je. Sakit lah ke. Pengalaman nak bersalin. Okay, doktor masukkan belon. Sebab belon tu dia akan mengembang. So dia akan bukakan rahim tu. Bukaan rahim, pintu rahim. So baby akan senang keluar. So bila bukaan rahim tu besar, belon tu akan jatuh tau. Belon tu akan jatuh. Rasanya sebab kepala baby tolak belon tu jatuh. Sebab tu lah macam tu. Belon tu dah jatuh, Nadia dah 7 cm. Sakit gila. Terus pergi labor room and then bersalin. Alhamdulillah sihat walafiat anak Nadia yang sulung tu, dan Yusof. So Alhamdulillah untuk first time dengan bersalin Nadia normal. Yang kedua sama je pengalaman dari segi buat kuping and then ada cangkang gigi. Alhamdulillah untuk yang second pregnancy pun tak sangkut kencing manis. Alhamdulillah. Tapi kita ada plot twist. Umur 9 bulan cek macam biasa. Nada ingat normal kot kan. Macam okay, kita buatlah senaman macam dulu kan. Dulu kita tak tahu apa-apa kan. Nak buat senaman, nak cepatkan bukaan kan. So bila dah tahu nak cepatkan bukaan kena buat senaman apa semua, berjalan itik apa semua kan. So Nada buatlah senaman semua. Sekali last check up untuk 9 bulan, doktor scan. Alamak, songsang. Sudah songsang. Apa dah korang? Kalau umur 7 bulan still boleh sebab baby masih kecil kan, mungkin boleh pusing balik. Tapi 9 bulan dia dah macam dah tetap dah perjalanan dia kat situ. Kaki kat bawah, tinggal nak belah je. Bila doktor dapat tahu kemungkinan Nadia akan kena caesar, doktor dah call dah dekat hospital. Doktor dah booking dah untuk Nadia pusing baby. Sebab doktor kata boleh lagi kot nak pusing balik. InsyaAllah. Doktor cakap macam tu, InsyaAllah tau dia kata dengan Nadia. Ada buat appointment booking untuk awak untuk pusing baby dekat hospital. Dalam tu Nadia nangis. Ya Allah, kenapa sis? Tengok sendiri macam orang kena caesar. Ya Allah, seksa korang. Kena belah perut. Siapa nak, takut aku. Okay, cuba. Memang Nadia nangis malam tu. Nadia tak boleh tidur. Esok pagi tu nak pergi pusing baby. Tapi aku rasa macam aku memang kena caesar kan. So Nadia pergi pusing baby. Okay, pengalaman pusing baby pun adalah pengalaman first time untuk Nadia. Untuk second child. Okay, kita pergi macam biasa. Kita bagi borang. So pergi tempat dia nak pusing baby. Masa tu tak ada orang pun. Sebab Nadia seorang je yang pusing baby. Ada kes songsang. Biasa kan, baring kan. Okay, doktor kecek bukaan. Aku boleh ngeri cek bukaan. Doktor letak gel sejuk tu kan, nak bagi licin. So dia sekejap dia pusing aku tunjuk dia pusing kan. Kena gini perut kita. Doktor akan pusing gini. Gitu. Fragile je kita punya perut tau. Sebab
Tapi Allah, sakit juga tau, ngilu juga tau. Kita kena statik tapi doktor ni, dia tak geli, dia lebih pada sakit. Gitu. Lepas tu sengit kejap perut. Lepas tu doktor dah pusing sikit, doktor scan. Pergi, kepala dah gerak sikit, pusing lagi. Lah. Scan. Dia kembali pada asal pula. Pusing, dia gerak balik. Anak Nadia perempuan tu, Pia tu. Dia tak nak konsak Nadia. Dia kata tak boleh buat apalah, memang kena Caesar lah cerita dia. Kita dah pusing pun tak jadi juga. Pusing. Okey, doktor bagi tarikh lah untuk Caesar apa semua. Dia akan pergi tarikh. Masa tu puasa tau, Nadia mengandung tu. Doktor akan bagi tarikh, mungkin lepas raya lah kita akan Caesarkan awak. Sebab dia nak bagi kita raya dulu, dia kata. Nadia pusing baby tu pagi, malam tu bleeding, dah keluar darah, berlendir merah-merah. So apa lagi? Pergi hospital lah. Aku baru nak buka puasa korang. Aku dah ada mengidam nak makan nasi biryani. Masa tu kan. Pergilah kejap. Masa tu memang Nadia tak puasa dah masa tu. Tak nak puasa. Rasa macam mental dah koyak dah masa tu. So pergi, sebab doktor kata kita kena Caesar juga kan. Aku dah lantak lah nak makan nasi biryani masa tu. Saya ingin nak makan nasi biryani kan, dia keluarkan darah kan. So macam mana ni kan, kalau aku buka puasa kan terberanak pula kat situ kan. Kalau terberanak kan keluar kaki dulu. Tu yang ada fikir. So macam mana ni, kena pergi hospital ke? Tapi aku lapar. Pergi jual hospital kan, takut juga kan. Pergi hospital, ya Allah, kena apa? Kena tunggu lama. Kesian suami Nadia masa tu. Tak buka puasa lagi. Dia nak pergi mana-mana pun tak boleh, takut nurse panggil. So tunggu je lah. Nadia pula memang tak boleh makan sebab doktor kata kena puasa. Tapi ni lagi satu nak jadikan cerita. Doktor tak bagi tahu pula kena puasa start bila, nak operate start bila. Dia kena 6 jam ke 8 jam sebelum, ke 12 jam aku tak ingat, sebelum pembedahan kena puasa. Dah aku puasa sehari setengah hari. 1 hari setengah aku puasa sebab kita tak tahu bila dia nak bedah. Doktor bedah tanya, awak dah puasa dah? Dah. Bila awak puasa? Semalam. Ish, lamanya awak puasa. Dalam hati aku, dah kau pun tak bagi tahu bila nak bedah. Aku puasa je lah. Tu satu lagi, diorang ni prosedur tak faham lah. Prosedur dia nak kita ikut prosedur dia orang, tapi diorang tak sendiri, tak prosedur dengan apa. Prosedur diorang pun tak betul dengan kita. Bagi tahu spesifik, okey, nanti awak kena bedah timing ni. Okey, sekarang awak boleh start puasa lah macam tu. Ni kejap lagi nanti awak puasa tau. Lepas tu dia lama menunggu, dia tanya, awak puasa kan? Puasa kan? Tapi kita tak tahu bila bedah, bila kena masuk ward. Tengah tu menunggu je, geram je. Bila kita lama puasa, marah pula kita. Akan bagi tahu yang awak akan dibedah, okey. So prosedur dia kata tak kena puasa sebab kita kena bedah kan, tak boleh makan minum, kena puasa. Pakaian bedah lah, and dia pakai shower cap tu. So nak pergi ke bilik bedah, doktor akan siapkan, dia bagi kita minum air asid macam tu. Dia bukan asid yang membahayakan pun, dia macam asid untuk bagi kita tak loya kot masa masa bedah nanti. And then dia akan masukkan kita tiup kencing. Itu pengilu juga bagi aku. Tak tahulah korang. Yang dulu aku dah macam alamak tak selesa dah, ada tiup pula dalam ni, macam mana ni aku nak bersalin. Aku rasa nak kencing dah masa tu. Memang tak selesa gila korang. Ada benda dalam kita punya tu kan, macam ada tiup pula, nak kena bedah lagi. Alamak. Semua okey, kita kena sign. Masuk bilik bedah tu doktor akan cocok epidural badan je sebab Nadia tak emergency pun. Dia sekadar macam kita dah tahu tarikh, cuma kita nak terus sebab tak ada tanda-tanda baby nak bersalin pun. Tapi alang-alang aku dah ada kat ward tu, dia Caesarkan lah terus. Dia jadi lama sebab ramai Caesar ya tahun tu, aku tak tahu kenapa. Doktor cakap memang ramai tahun ni yang Caesar. Yang konsak Nadia lah, dia kata belum bedah lagi. Baru dalam bilik bedah, tunggu nak slice je. Doktor akan cakap, you nanti dah bersalin, jangan makan ikan haruan ya. Tak bedah lagi, dia cuma cakap sebelum Nadia kena bius lah kan. Cakap tak boleh makan ikan haruan, dia kata.
Nanti dia punya tu isi perut itu bersambung-sambung, dia kata nanti susah. Orang yang lebih pengalaman, so Nadia ikut je lah kan. Masalahnya orang dulu-dulu dia bagi makan ikan haruan untuk sembuhkan luka, tapi doktor cakap lain pula. Dia kata tak boleh makan ikan haruan ke pati haruan kan. Dah kita mesti nak ikut cakap doktor lah, sebab doktor yang lebih pengalaman, yang bedah hari-hari orang. Dia tengok orang yang makan ikan haruan tu macam mana. So lepas tu Nadia dah bedah tu, lepas jadi bius belakang tu, tak sakit pun bius tu. Tahu ada orang cakap sakit yang ni jarum panjang tu kan, dia cocok kat tulang belakang ni. Semacam wow, tak rasa apa, tak ada rasa apa. Yang Nadia rasa macam tak selesa, tiup kecil pun tak ada rasa apa. Macam bestnya Caesar. Ya, saya cocok ini. You cakap rasa ke tak rasa, sebab Nadia separuh badan je kan. So dari perut sampai ke kaki je lah yang tak rasa. So nak cuba gerakkan kaki pun tak rasa. Macam tu. Macam bestnya patutlah orang suka Caesar. Okay, Nadia pun okay, bila nak start ni? Lepas tu dia cakap okay, kita dah start bedah ya. Dia start bedah, tak rasa apa. Dah rasa orang beruk, gerak-gerak perut. Lepas tu bunyi gerudi. Tak rasa apa. Macam bestnya. Macam nak tidur lah, ngantuk lah. Padahal orang tengah bedah perut aku ni. Sumpah korang, memang best. Waktu Caesar memang best. Patutlah orang suka sangat Caesar. Patutlah. Aku macam patutlah orang yang beranak normal mengecam orang yang Caesar. Cakap itulah Caesar tak rasa nikmat bersalin. Kau cakap baik sikit. Macam lah kita orang ni tak rasa sakit langsung bersalin Caesar. Ni aku cerita pengalaman. Memang waktu kena bedah tu tak rasa apa. Kau gila kau? Nak orang bedah betul-betul ke? Hidup-hidup ke? So memanglah kena bius korang yang mengecam Caesar ni pun agak-agak lah. Rasa lepas habis bius tu baru rasa seksa dia. Kau memang cakap tak rasa nikmat bersalin. Bedah tanpa bius baru nak rasa nikmat. Normal je, normal Caesar sakit. Ni Nadia dah rasa pengalaman normal dan juga Caesar. Okay, pengalaman normal memang sakit gila lah. Tu first time pula tu. Macam ni rupanya sakit beranak. Caesar pula memang lah wow, best. Memang best. Tapi dah habis bius tu, ya Allah, seksa. Dah baby dah keluar, Alhamdulillah. Pukul tepat baby keluar tu azan Zuhur. Pukul 1:07 perempuan Pia tu yang gedik-gedik tu pergi ke bilik bedah. So Nadia tak boleh makan selama 6 jam selepas bedah. Okay, so baby kat sebelah. So Nadia nak mengirim pun aku risau sakit weh. Perut kena bedah weh. Aku jangan. So Nadia nak bangun pun tak boleh. Doktor tak bagi bangun. Doktor kata kalau nak bangun kena panggil. So memang kena jalan slow sangat. Sekejap aku tunjuk. Pegang perut macam ni. Macam ni jalan. Slow gila. Lagi slow pada kura-kura. Macam ni Caesar. Memang kena pegang ni. Ni memang kena pegang. Slow. Paling slow. Seksa tak? Tak seksa juga. Ibu-ibu yang beranak rumah tak seksa ke Caesar? Dalam berapa jam je. Tak sakit. Masa tak sakit. Masa bedah je. Lepas bedah rasa nikmat bersalin tu. Okay, kita perkenalkan budak yang kaki ikut pintu. Ini dia, baby Caesar. Aduh, yang pusing-pusing tetap tak nak keluar normal. Inilah dia dah besar panjang dah. Nadia bersalin Caesar 2022. Sekarang dah 2025, dah 3 tahun lebih dah. Nak masuk 4 tahun dah. Mana pengalaman kena pusing? Pusing. Pia kena pusing tau. Sebab Pia tak nak ikut pintu. Pia nak ikut tingkap. Pia tak nak ikut nyonyonyek. So abang dia tu normal lah, Alhamdulillah. Tapi ni pun Alhamdulillah semua selamat. Yang penting selamat semua. Ibu dengan anak selamat. Yang tu yang penting. Lupa Nada nak cerita. Tapi kejap lagi kot. Nada nak cerita pengalaman Caesar. Korang akan kena cocok ubat cair darah.
Okay, 20 kali. Sehari 2 kali. Dan boleh faham? So ubat cair darah akan ikut korang punya masa lah. Kalau contoh pukul 3 pagi, and then nanti pukul 3 petang pula, macam tu. 3 pagi 3 petang. Kalau 4 pagi 4 petang. Okay. So masa Nadia first cocok ubat cair darah tu dekat ward, pukul 3 pagi doktor check, and then pukul 3 petang nanti dia check lagi dia cocok lagi sekali. 20 kali dah masa 10 hari. Sebab kita bersalin Caesar kan, takut ada darah beku dalam perut. Sebab ubat cair darah ni kena buat sebab dulu ada kes banyak ibu mati disebabkan ada darah beku lepas bersalin. So diorang buat kajian-kajian, okay, memang ibu-ibu ni kena ada inisiatif lain lah, kena ada ubat cair darah untuk bagi. Sebab bila korang bersalin Caesar especially sejuk, okay, bila sejuk darah beku lah. Sejuk tu naik ke kepala, jadi pening kepala kan. Dan kena pakai stokin lepas bersalin, jangan tak pakai, sejuk. Makan makanan yang panas lah, bagi memanaskan badan. Yang tu nanti masa berpantang. And then apa lagi? Okay, nanti kalau syarat untuk korang nak admit daripada ward tu, syaratnya kena tunggu baby berak dulu. Okay, baby berak tu warna najis, warna hitam. Yang tu panggil amonium ke apa, aku tak ingat dah. Tapi selagi baby tak berak, tak kencing, tak boleh balik. Kuning sebab Nadia darah O. Kalau darah O ni memang kemungkinan besar baby akan kena kuning. Cakap bagi baby minum susu je, nanti baby berak tu keluarlah kuning sekali kan. Nadia yang first tu Adam tu okey, kuning cepatlah turun. Ni yang sekecil ni dia tak nak minum susu. Nadia dah sua dah. Kita dah pandai sikit, expert sikit kan menyusukan anak ni. Tapi dia tak nak minum susu. Ni aku tak tahu kenapa. So jadi kuning dia lambat sikit turun. Sebulan juga dia jadi prolong jaundice. Jadi Adam tu dalam 2 minggu macam tu dah okey dah. Dah juga nak hilangkan kuning, mandi air daun apa tak ingat lah. Susu kambing lah. Tak jadi juga. Dan korang kena ingat susu kambing tu bukan bagi kat baby tau. Tak boleh. Baby hanya boleh minum susu badan sahaja. Tak boleh. Baby tak boleh minum air selain daripada susu badan. Sebab susu kambing tu panas tau. Takut bahaya ke baby. Macam tu. Dia rasa itu saja kot. Banyak dah tips aku bagi. Itulah antara tips-tips dia yang Nadia boleh share. Okay, so korang itu sahajalah share tips yang dapat Nadia kongsikan. Pengalaman Nadia bersalin, beranak, bersalin beranak sama je, mengandung, lepas tu bersalin, lepas tu beranak, sama je beranak, mengandung dan juga bersalin. Macam tu lah cerita dia daripada awal nak buka kuping sampailah bersalin. Macam tu cerita dia. Nadia alami sendiri. Mungkin lain orang lain pengalaman, tapi untuk Nadia, pengalaman Nadia macam tu lah. Untuk anak second ni lebih kurang, cuma dari segi bersalin tu lah lain. Seorang normal, seorang Caesar macam tu. Tak expect Nadia kena Caesar tau, sebab kita dah tahu kan, kita dah tahu macam mana mengandung tu, prepare. Tapi itulah kuasa Allah kan. Kalau kita tak merasa, bila lagi nak merasa? Biasanya kan orang yang beranak Caesar ni dia akan tutup kilang tau. Dia macam tak nak Caesar. Wow, no. Biasanya macam tu, normal lepas tu lah Caesar, tak nak dah tambah macam tu. Mungkin diorang ngeri kot nak. Sebab pengalaman Caesar ni agak bagi Nadia agak renyah lah sikit. Buka kapas Caesar tu, kau nak dengar ke? Discharge. Kita nak discharge kan lepas 3 hari dalam ward. Ngeri lah. Doktor nak buka, dia kata okay, saya nak buka you punya plaster ya. Okay, dia Nadia macam aku dah. Nadia memang tak buka langsung perut Nadia tu. Sakit. Sebab dia gam kan. Okay, so Nadia nak Nadia macam panjang 3 hari tu aku tak mandi langsung. Aku takut nak tengok. Dia tunjuk tadi macam tu lah jalan nak pergi toilet. Macam tu. Tapi nurse tolong jaga anak lah masa Nadia nak pergi toilet tu kan. So balik rumah punya cerita, Nadia kena cuci sendirilah luka tu.
hygiene, sebagai hygiene. Kalau tak nanti kena kejangkitan kuman tau. Korang kena cuci tau luka Caesar. Jangan cuci dengan sabun, pedih. Cuci macam ambil tisu basah ke apa, lap tepi ni. Jangan letak ubat kuning, minyak gamat, jangan. Lap dengan cuci dengan kain bersih je. Hari-hari cuci, tengok. Mula-mula takut juga. Lama-lama okey lah. Nyam je tu. Lama-lama tak nampak pun sangat. Dia macam curve sikit je. Kita punya perut bawah tu dia curve sikit je. Doktor belah sikit je. Tak adalah sok gitu kan. Sikit je. Cuy. Oh, doktor ni memanglah dia pakar. Dia kata, oh dia memang untunglah awak dapat doktor ni bedah awak, dia kata. Ush, ya ke? Aku pun tak tahu doktor mana yang bedah aku kan. Tapi yang Nadia perasan, doktor yang bedah Nadia doktor perempuan. Dia ada ramai tukang bedah. Dia ada 3 orang rasa. Perempuan 2 orang. Yang Cina tu dia just monitor, dia just macam calmkan kita, dia tenangkan kita. So macam pengalaman yang best lah korang. Dia macam membantu sangat tau. Walaupun hospital government, tapi sangat membantu lah. Diorang macam tenangkan kita. Diorang tak adalah macam rushing. Memang betul-betul smooth je diorang punya perjalanan tu. Memang tabik spring lah. Dekat hospital kerajaan RM11. Untuk normal RM11 je. Murah kan? Untuk sehari Nadia bersalin malam, esok paginya tengah hari dah boleh keluar wad. Tapi anak Nadia kena tahan sebab dia ada jaundice. RM11 sahaja untuk beranak normal. Untuk beranak Caesar RM100. Murah kan? Untuk 3 hari RM100 je. Layanan sama. Memanglah ada macam menunggu sikit. Nurse garang tu biasa. Tapi berbaloi lah. Aku macam tahan telinga je lah. Yang penting murah macam tu kan. Beranak sama je sakit apa semua. Dan bagi Nadia okey je. Nurse pun monitor juga. Cuma yang part yang menunggu lah sebelum salin tu, nak masuk ward tu, mungkin diorang nak betul-betul confirm yang ward tu dah tak ada katil kosong semua. Mungkin katil masa tu penuh. So dia tak boleh nak bagi decide. Macam maafkan je lah, murah. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Okay? Itu saja. Bye-bye.